1, 2, 3. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, kali ni kita ada satu lagi barang untuk kita review, iaitu lightsaber Luke Skywalker daripada ZD Toys. Ok, jom kita tengok kotak dia dulu. Ok, so kotak dia kita boleh tengok dekat sini. Dia ada window box. Okay, dia ada window macam ni. Okay, kita boleh tengok lah design dia tu. Dan dia ada tulis dekat sini ada light effect and sound effect. Okay, so dekat sini dia tulis Luke Skywalker lightsaber from ZD Toys. Okay, so dekat sini dia tunjukkan cara-cara macam mana kita nak operate lightsaber ni. Alright. Okay, jom kita unboxing. Alright, kita potong seletup dia. Okay, so kita just perlu keluarkan dia daripada belah sini bukan belah situ. Okay, so kita buka ya kotak. Wah. Okay, so letak dia kita letak dekat sini lah. Okay, ganggu pula. Okay, tada! So ini dia lightsaber dia. Okay, oh, cantik. Okay, so dia obviously plastik lah sebab it's a toy. Okay, cantik lah dia punya finishing dia. Okay, color separation dia pun not bad. Okay, so ZD Toys ni daripada China. So basically bukan sahaja lightsaber yang dia buat, so banyak lagi mainan-mainan yang dia buat. So antara yang saya collect adalah ZD Toys Iron Man. Itu saya collect. Saya ada juga kumpulkan Batman. Dan so far quality ZD Toys memang boleh dikatakan sangat bagus. Dan yang paling penting adalah dia murah. Okay, so dia sangat affordable. So untuk lightsaber ni anda boleh dapatkan di Mr. DIY ataupun Mr. Toy. Tak semua ada, tapi kena cari. Okay, so certain kedai saja yang ada. So harga dia anda boleh dapatkan dengan nilai RM130. Okay, alright. So cara untuk operate lightsaber ni adalah kita kena buka dia punya buntut dia ni, okay, pommel dia ni. Kita keluarkan dia punya power core dia lah. Okay, so dekat sini kita on kan, ada switch on. Okay, so kita on kan. Okay, lepas tu kita just masukkan dia balik. Alright, so kita tutupkan. Alright, so switch untuk loop lightsaber ada dekat bahagian sini, okay, yang hitam ni. So kita press ni dia akan keluar. Okay, jom kita tengok. Alright, so 1, 2, 3. Wah. Sekali lagi, turun. Okey, turun dia laju sikit, naik dia agak slow. Okey, tengok lagi sekali. Wah. Okey, so dia ada sound. Kalau anda boleh dengar. Okey, sound dia okey, decent. Okey, dia ada bunyi juga. Okey, dia ada bunyi clashing. Okey, not bad for a toy macam ni. Okey, kalau kata kita nak bandingkan dengan keluaran daripada syarikat lain, saya rasa apa yang ditawarkan oleh ZD Toys ni sangat berbaloi. Sebab kalau kita tengok history kan, kebanyakan lightsaber keluaran daripada company lain, dia punya lampu ni dia hanya sekadar base lit, maknanya dia lampu suluh lah basically. So dia nyala dekat bawah dan dia suluh sampai ke atas. Tapi tidak untuk ZD Toys, yang mana ZD Toys ni dia betul-betul bagi LED strip. Okay, dia bagi LED strip. So macam mana kita nak tahu dia LED strip ataupun tidak adalah dengan kita lihat efek pada belit ni. Okay, so bila kita tekan, belit dia naik. So dekat sini kita boleh tahu yang dalam ni ada built-in LED strip. So sebab itu dia boleh buat efek macam ni. Oh,
sangat seronok. Okay, kita cuba dalam gelap. Okay, alright, dalam gelap, jom. Terang weh. Terang weh. Okay, so basically warna hijau biasanya memang dia akan lebih terang daripada warna lain. Not bad, not bad. Okay, memang cukup sufficient lah untuk toys yang berharga RM130. Okay, kalau ikutkan 130 tak boleh dapat spek yang macam ni sebenarnya. So apa yang dibeli oleh ZD Toys ni memang berbaloi lah. Okay, so kalau anda nak dapatkan lightsaber seperti ni, boleh dapatkan dia sekali lagi dekat DIY yang berhampiran ataupun Mr. Toy. Alright, so may the force be with you.